Welcome back to my channel bersama saya Deng Amin. So aku nak pergi travel, tapi kali ni travel dekat dalam Malaysia je lah, dekat Semenanjung. Okay, so aku nak pergi Perlis dari hari ni hari Jumaat kan, so sampai Isnin. So actually ada majlis kahwin member aku, member universiti. Tapi pada yang sama dah halang kat sana, so better aku jelajah dekat Perlis ada apa sebab aku tak pernah lagi datang Perlis. And aku akan singgah dekat Kedah, lepas tu pergi Perlis. So aku cover dua ni lah. Kalau dulu kan, masa aku kat Sarawak lagi, aku tak boleh datang Semenanjung. Aku fikir, ya aku nak cover, aku nak pergi lah satu Malaysia ni macam tu. Tapi sekarang baru kesempatan. Itu pun sebab ada member aku kahwin kat sana. So ala-alang aku datang sana, why not kita explore dekat Perlis dengan Kedah. So ini aku pergi gerak solo je ni. So tak tahulah sebab hotel pun belum booking lagi. Lepas tu kat sana nanti macam mana, so aku tak ada plan lagi. So tengok macam mana stay tune. Bye. Biasa aku memang ambil malam sebab senang. So esok tengok lah dalam bas tu aku akan tengok hotel yang mana. Sebab aku tak plan lagi semua, tak prepare lagi tau. Ni gerak solo ini. Okay guys, so aku nak booking ke stesen hentian Duta. Ada 7 minit lagi. Thank you. Okay guys, so memandangkan aku punya bas dalam pukul 11 so aku singgah makan dulu tepi ni lah. So thank you. So aku makan ni je. Ordernya kosong. Guys, so dah sampai dekat Kedah stesen. Tapi barang gila weh. Sumpah aku sepanjang perjalanan begitu. Aku dah jumpa masjid. Adalah masjid apa entah. Masjid Allah. Hello guys, so aku dah sampai dekat guest house. Dia actually satu lagi masalah lah. Inilah apa cabaran kan bila travel seorang. Sebab dia cakap bilik tak available. So dia cancel aku punya booking. So aku nak tidur kat mana malam ni? Aduh, hai. Aku tak tahu nak book hotel mana. So je
orang kedai tu, orang hotel tu saja satu hotel dekat area sini juga. Tapi aku tak tahu lah, setelah aku tak makan lagi dengan tak breakfastnya, tak makan lagi. Hai, kat sini banyak pasal Cina lah pula. Tengok lah, sabut lah. So sekarang ni dia dah bagi aku location 400 meter sampai. Aku malah nak ambil Grab. So ya, inilah cabaran saya. Ni dekat bawah tu 400 meter je. Biasa. Ni 100. Boleh. Tapi kami check in pukul 3. Pukul 3. Kalau nak check in sekarang kami ada charge sikit lah. How much? Saya tengok ada kosong. Kerana dia pun tak check out lagi. Oh, okay. Ada satu lah sudah kemas. Finally dapat hotel juga. Aduh, hai. Tadi aku pergi first hotel yang aku booking tu. Aku dah booking Agoda. Dah confirm dah buat payment semua. Tapi last minute aku sampai situ terus di cancel. So aku macam lost. Lepas tu aku gerak jalan sikit dalam 400 meter tadi. Lepas tu aku pergi dekat satu lagi kedai. Tapi dia lambat, dia bagi nombor handphone. Tapi kat situ macam tak ada orang. Tengok aku tengok bilik dia tak okey. So aku gerak ke hotel ni. Hotel ni depan dia je. Tapi agak mahal lah, 100 ringgit untuk satu malam. Tapi kena top up lagi 20 ringgit sebab aku check in awal. Kena check in pukul 3. So aku nak tunggu sebab aku nak rehat. Okay, tengok bilik dia. Tak payah kan? Okay, ni bilik dia. Ada katil, TV, cermin. Ada bilik mandi. Itu je lah. Tengok. Allah, penuh. Kita tengok lagi. Okay guys, so aku dah sampai dekat ni pengantin. Hai. Hai. Wow, congratulations. Oh, kau sampai. Iman undang aku. Ya. Hai. Kawan. Tahniah. Selamat pengantin baru. Thank you. Aduh. Okay guys. So actually aku gerak seorang ni. Tengok menu dia. Ada ayam. Okay guys, so aku nak makan walaupun seorang kau bedah je lah. Tapi kawan aku tengah sibuk gambar depan ni. Kan abang-abang politik memang seolah sedap-sedap betul. Kan? Okey, yang satu.
guys, so aku dah settle datang kenduri. So ya, tadi hujan. Tengok nampak kan? Hujan guys. So aku nak rehat je lah kat hotel. Tak ada aktiviti sangat. So tengok lah esok macam mana, malam ni ke. And ya, aku tak ada aktiviti pun saja. Aku tadi lupa something. Kau pergi kenduri orang, lepas tu aku tak bawa hadiah. Padahal aku dah beli doh hadiah ni. Tak apa lah, sebab aku pun balik esok kan. Esok lah bagi So apapun, aku tak tahu nanti petang ke jalan pukul 5 macam tu. Kalau aku bosan, aku nak rehat dulu. So nanti kalau petang-petang macam tu, maybe aku cari kopi, kedai kopi. Lepas tu malam tak tahu nak pergi mana lagi. Sebab esok aku dah nak balik, aku check out. Lepas tu balik Kedah. Bukan balik KL, balik Kedah. Lepas tu explore Kedah pula. Tu je lah. Okay, jumpa lagi, stay tune, bye bye. Actually aku tak tahu nak pergi mana dekat Perlis ni. First time kan. Tapi tengok kat TikTok tadi, ada banyak actually aktiviti. Tapi aku tak sure sebab aku tak ada transport. Kalau nak pergi pun kena fikir banyak kali. Takut bila balik sana tu tak ada yang pick up. So ya, better aku besok kalau ada member just go lah. Okay, first aku tengok dekat sini dia ada kedai makan Western. Kita tengok dulu. Tak ada gerai-gerai juga di sana. Inilah hotel aku. Vilana Hotel. Kat sini kan, aku suka dia punya vibe. Sebab sunyi tu macam tenang macam tu. Lepas tu tak ada yang serabut. Macam tu lah. Tak tahu lah, sebab mungkin ni malam weekend. Tapi malam weekend biasa ramai orang kan. Ni ada kedai. Kedai baju. Kedai ten-ten pula. Kedai baju sekolah. Ini baju budak-budak. Lepas tu ada kedai groceries. Dan aku nak tengok pusing je kat sebelah sana. Aku macam ada nampak kedai DIY tu di sebelah sana. Sana dia ada kedai bistro guys. Nak pergi DIY dulu. So macam mana sini ada kedai ini juga RM2.4 Niso. Wow. Aku lupa beli cukup Niso. Panjang lah. Aku nak beli buah. Buah apa yang ada. Beli air. Lah, hotel tu tak ada benda sejuk tau. Ni aku dah settle beli barang. Tapi aku dah singgah makan kedai Cina. Ada kedai sate tu. Menarik. Dari hotel.
Kedai Tom Yum. So ya, aku dah settle makan apa semua. So tadi aku beli sate dekat kedai tu. Padahal kenyang dah ni, tapi beli juga sebab aku lapar. Hello guys, good morning, day 2 dekat Perlis. So aku tengah siap sebab sekejap lagi mama aku nak ambil. Dan hari ni aku nak check out dan balik sebab aku naik flight nanti